Proton buatan China. Kenapa korang nak kena highlight Proton ni buatan China? Adakah buatan China tak bagus? Adakah Proton ni bukan jenama Malaysia? Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Tinggaran. Perusahaan mobil Proton sempat menjadi perusahaan mobil kebanggaan Malaysia. Bahkan di tahun 2010-an, dealer-dealer Proton bertebaran di seluruh Indonesia. Tapi saat ini keberadaan mobil Proton sudah tidak terlihat lagi di Indonesia. Ternyata perusahaan ini sudah dijual ke perusahaan Geely dari Cina. Kini saham mayoritas Proton dimiliki oleh perusahaan Cina tersebut. Sangat disayangkan sekali, padahal dulu sedan-sedannya begitu laris di Indonesia. Proton, kereta nasional negara. Proton satu brand kereta nasional yang selalu dibanggakan rakyat Malaysia sebagai satu simbol kejayaan negara, especially waktu zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini akhirnya terpaksa jual 49.9% saham mereka kepada negara China. Bayangkan Proton daripada mimpi nak menjadi seolah-olah Toyota version Malaysia ataupun nak sampai level boleh compete dengan kereta Jepun, kini sekadar survival mode di bawah pimpinan baru, iaitu pimpinan Geely. Kisah Proton ni dia bermula dengan impian besar Tun Mahathir. Pada tahun 1983, masa tu Malaysia cuba nak industrialize negara kita, nak transform daripada satu negara pertanian kepada satu negara yang penuh dengan industri. Dengan modal awal 150 juta, iaitu modal yang kecil-kecil untuk enter into market otomotif, target Proton adalah untuk keluarkan sebanyak 80,000 kereta setahun. Awal-awal memang nampak sangat-sangat berjaya. Proton Saga dia menjadi satu kereta yang sangat popular pada zaman tersebut. Tarikh import yang kerajaan letak pada masa itu pula sengaja ditinggikan supaya kononnya dapat melindungi pasaran tempatan dengan baik. Rakyat pun dah ada tagline sendiri, ini kereta kita, ini kereta made in Malaysia. Jualan domestik yang berlaku dalam Malaysia pun didominasi Proton sehingga memegang hampir 70% of the market share. Tapi di sebalik kejayaan ada satu masalah fundamental yang lebih serius. Pertama, Proton sebenarnya terlampau bergantung kepada teknologi yang dikeluarkan oleh Mitsubishi. Kedua, sebenarnya R&D Proton dia belum cukup power untuk bersaing di peringkat global. Ketiga, quality control Proton masih jauh ketinggalan dengan international standard. Puncak kegemilangan Proton ni pada era 90-an, everyone excited apabila Proton dia beli Lotus Cars daripada Proton bayar 40 million pound sterling supaya kononnya boleh level up their game to become a global player. End up sebenarnya acquisition yang kononnya pada peringkat awal dibanggakan menjadi satu masalah besar bagi Proton dan menjadi satu beban besar di mana Lotus terus rugi years after years. Jadi macam satu beban yang Proton yang kena tanggung pula company yang baru dibeli. Pada tahun 2000-an, cabaran makin besar apabila pasaran ASEAN dah dibuka. Tarikh import pun dah mula kurang. Perodua dulu yang bukan anak emas Malaysia yang seolah-olah macam adik Proton dah jadi pesaing yang lebih hebat dengan model yang lebih compact. Proton buatan China. Kenapa korang nak kena highlight Proton ni buatan China? Adakah buatan China tak bagus? Adakah Proton ni bukan jenama Malaysia? Untuk pengetahuan korang guys, telefon 3 mata yang korang pakai tu pun pasang dekat China. Produk-produk yang ada dekat market kita ni 70% buat dekat China. Bila cerita tentang Proton, orang cakap buatan China tak bagus. Korang nak pakai ke? Korang tahu ke kereta Proton yang sekarang ni X series, S series ni tak bagus? Korang nampak sebiji, 2 biji rosak, claim warranty, korang dah kata kereta Proton tak ada kualiti. Ini yang kita katakan typical type M. Orang Malaysia sendiri yang kutuk kereta Malaysia. Memang Proton tu dibuat di China, dipasang di Malaysia, tapi produk ni produk berkualiti. Aku berani cakap macam ni sebab aku dah jual banyak produk, aku dah jual banyak jenama. Jadi aku boleh compare nama Proton, jenama yang daripada luar negara. Kalau kita comparekan kualiti, tak jauh beza. Dan jika korang bijak, korang akan beli kereta Proton. Sebab apa? Yang pertama, teknologi dia setanding dengan kereta-kereta yang daripada Eropah, daripada Jepun. Yang kedua, harga dia sangat kompetitif, murah. Korang boleh cari ke kereta yang besar macam X90 tu, teknologi yang ada macam X90 tu dengan harga 131,000. Boleh dapat tak? Nak cerita soal ketahanan. Ketahanan Proton X90 tak ada masalah. Ramai je customer aku pakai kereta Proton X90. Feedback dia orang semua okey, tak ada masalah. Dan dia orang happy pakai Proton X90. So guys, kalau kita sendiri, rakyat Malaysia, tak support produk negara kita, macam mana produk kita nak grow? Dan sebagai seorang penjual kereta, aku boleh beritahu dekat korang yang kereta Proton sekarang ni memang berkualiti. Dan aku tertarik dengan satu komen ni. Dia kata kalau nak beli kereta Proton ni, beli second hand. Aku setuju komen dia ni. Sebab apa?
Sebab dia tahu yang Proton ni memang ada kualiti dan boleh pakai. Dan kenapa dia cakap beli second hand? Sebab resale value Proton ni memang jatuh banyak. Itu aku akui. Dan bagi aku, untuk orang yang nak beli kereta Proton secara second hand, memang korang untung lah. Sebab harga dia jatuh banyak dan korang dapat menikmati teknologi yang dia bagi. Pada masa itu, keadaan Proton sudah sangat parah. Kalau orang sakit tu, dia dah duduk dalam ICU dah. Dia dah pakai mesin bantuan hayat. Kan bahawa Geely memang offer pada tahap yang minimum. Yang mana? Okey. Deal ni, Proton jual 49.9% saham pemilikan Proton kepada ZGH. Zhejiang Geely Holding. Harga dia berapa? 770 juta. Memang kalau kita tengok dari segi number macam besar, tapi Proton cuma dapat 170 juta ringgit saja dan 600 juta dinilai dengan model Boyue ataupun X70 yang akan diberi lesen kepada Proton untuk jual sebagai Proton X70. Dan mengikut pakar-pakar automotif pada ketika itu, valuation yang diletakkan 600 juta pada model Geely Boyue atau Proton X70 itu sebenarnya overpriced because itu bukanlah model yang baru. Pada ketika deal itu berlangsung, Geely kata dia akan tukar haluan Proton ni. Janji ni yang best sebab dia kata walaupun dia ada banyak model, dia nak jadikan Proton ni sebagai hub pemanduan sebelah kanan. Jadi right hand drive model Geely akan menjadi Proton dan ia akan menyasarkan pasaran Asia Tenggara, ASEAN. Jadi pasaran ASEAN ni sangat besar. Contohnya Thailand, Indonesia, Brunei. Ini fokus asal yang dijanjikan oleh Geely. Sekarang masuk di tahun 2024. 7 tahun selepas Geely membeli Proton dan keadaannya adalah sekarang kereta-kereta China sedang fokus membuat kereta elektrik dan anda juga tahu Proton akan menjual eMAS tidak lama lagi dan eMAS itu adalah model Geely E5 atau pasaran ekspor dia dipanggil Geely EX5 dan sebenarnya model ini dibangunkan bersama-sama antara Proton dan juga Geely. Tapi baru-baru ini di Frankfurt Motor Show yang baru berlangsung beberapa minggu lepas, setakat video ini dirakamkan. Okey, dalam pelancaran di Frankfurt, Jerman, Geely bagi tahu bahawa Geely E5 atau EX5 untuk pasaran luar China, ini model yang akan masuk Thailand dan Indonesia. Dulu kau janji tak nak masuk yang right hand drive, sedangkan pembangunan right hand drive tu dibuat oleh Proton. Jadi kenapa kita tidak akan dapat tahu jawapan yang kukuh, tapi kita mungkin ada sebab-sebab yang mungkin menyebabkan Geely ambil tindakan yang itu. Dalam pameran Frankfurt Auto Show ini juga, Geely bagi tahu dia akan jual Geely EX5 ni ke pasaran Australia dan juga Norway. Australia tu pun right hand drive. Norway tu okey lah, belah Europe kan. Tapi Australia tu sendiri, Proton pernah masuk Australia, pernah jual jambak, pernah jual wajah, impian apa semua kan. Kenapa? Lalu bagaimana pendapat dari teman-teman semuanya? Silahkan berikan komentar di bawah.